Saya tak faham kenapa haiwan dibela kemudian disembelih. Amboi makcik. Semua benda nak dipertanyakannya, semua benda nak dipersoalkannya tentang agama kami. Kami ni umat Islam, kalau nak tanya banyak benda kami boleh tanya, banyak benda kami boleh persoal. Tapi nanti kami dicap sebagai orang yang hina agama orang lain pula. Kami dituduh sebagai pemecah belah kaum pula. Makcik kalau nak petikai kan makcik cuba petikai KFC ke, kedai-kedai western ke. Diorang tu hari-hari beribu kambing disembelih, beribu ayam disembelih untuk kita semua makan. Ni lagi satu makcik. Saya tengok post makcik, adalah orang sebarkan. Pada tahun 2016 makcik post makcik makan ayam biryani. Oh sedap ni. Makcik makan makanan sembelihan tu. Saya tak tahulah, kalau tak sembelih pun dia dimatikan juga dengan cara apa pun. Ayam tu dimatikan dan makcik makan. Kenapa makcik makan makanan yang dimatikan? Tapi tak apalah, kita maafkanlah. Sebab post tu tahun 2016, so dah 10 tahun lebih kurang. Jadi tak apalah. Jadi untuk umat Islam semua, jangan kita hiraukan kata-kata macam ni. Kita teruskan berkorban. Allah SWT kata, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging haiwan korban dan darahnya tidak akan sekali-kali sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepada Allah ialah ketakwaanmu. Jadi semoga mereka-mereka yang berkorban pada tahun ini, amalan mereka diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala.